Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa khabar semua? Terima kasih, selamat datang ke program Talbiyah Haji Ustaz Don, dan kita berada dalam segmen manasik. Dan hari ini kita nak bincang tentang sa'i. Kita bagi semua orang nampak macam mana nak sa'i itu walaupun simple. Okey. So hari ini jom kita mula dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan perbincangan sa'i kita mudah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita tulis dulu beberapa perkara penting sebab kita nak listkan dulu apa benda kita nak kena tahu bila kita cerita pasal sa'i. Jom. Baik, nombor 1, sa'i. Kita tulis dulu sa'i. Sa'i. Okey. So sa'i kita kena tahu nombor 1 apa dia? Apa dia sa'i ni? Nampak ringkasan macam nama orang ke? Ataupun dia adalah satu ibadah spesifik dia saja? Itu contoh. Apa dia? Kita kena tahu dia. Yang kedua, lepas kita nak tahu dia apa dia, kita nak kena tahu syarat. Syarat sa'i ni apa dia? Ke main hantam ikut dan saja? Kalau lagu tu baik buat kat Malaysia. Pasal apa nak kena pergi sana? Dia ada cara-cara dia. Cara berfikir dia. Lepas tu yang ketiga, of course, zikir dan juga doa yang kita baca ketika kita as-sa'i. Okay, so ni adalah antara 3 benda kita cuba buat hari ni. Tengok jadi macam mana. Okey, nombor 1. Sa'i. Sa'i adalah satu bentuk ibadah yang ada dalam haji dan umrah. Okey. So nombor 1, dia ada dalam haji, dia ada dalam umrah. Okey. Kedudukan dia adalah selepas tawaf. Macam tawaf, kita ada tawaf sunat. Sa'i dia tak ada. Sebab tu kita ada tawaf wada', tapi kita tak ada sa'i wada'. Kacau. Biasa sekali jadi pengalaman lah no. Kita habaq macam ni boleh tak kalau kita buat ayat macam ni? Orang kata apa? Kita play safe. Kita play safe. Ada kawan-kawan kami macam tu. Dia ada depa travel tu duduk tunggu sebab kita ada timing keluar kita. Biasa check out hotel kan, pukul 12 semua orang kena check out. Okay? So kita semua dah kena bawa keluar beg apa semua, dah standby dah apa semua, naik bah. Jadi sebelum kita nak keluar, kita kena pergi tawaf wada'. Lepas tawaf wada', mereka janji kira pukul 1, orang sembahyang Zuhur, habis-habis Zuhur, naik bah, belah. Jadi habis-habis sembahyang Zuhur, orang semua duduk dalam bah, duduk tunggu. Tengok-tengok ada seorang tak mai-mai. Sejam tak mai. 2 jam tak mai. Bah duk tunggu tu. Ingat tau, kalau sejam kita duk mengajak macam ni, tak rasa. Sejam nunggu dalam bah. Dia mai bebai tu. Tengok tekah-tekah tunggu sampai 3 jam. Pak Long tu naik dengan penat apa semua. Dia naik muka tak ada masalah apa dia naik. Dia kata, Pak Long pergi mana? Dia kata, saya buat wada'. Pak Long buat lagu mana? Lama sangat. Pukul berapa Pak Long mula? Tak, saya mula daripada tadi sebelum lohok. Pasal apa tak habis-habis lagi?
Ialah lepas saya tawaf, saya pergi sa'i. Astaghfirullahalazim. Belum. Nampak tak? Kita nak bagi tahu dia ada dalam haji dengan umrah saja. Selain daripada tu, tawaf sunat, tawaf wada', dia tak ada. Nampak tak? Jadi sa'i ni dia walaupun kedudukan lepas tawaf tapi untuk haji dengan umrah ya. Boleh faham? Sa'i ini dia berlaku pada tempat dia, iaitu di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Jabal Qubais tak jadi. Syi'ib Ali tak jadi. Ini semua bukit-bukit nama dia. Bukit Ajiat tak jadi. Ini semua nama-nama yang tuan-tuan. Jabal Umar, bukit juga. Jabal Umar tak jadi. Dia kena dekat satu tempat dia aja, iaitu Safa ke Marwah. Yang tu saja tempat dia. So kita tahu, dia ada tempat dia nama Safa dan Marwah. Marwah. Okey, so ada tempat dia. Dan kedua-dua ini dalam istilah tempat dia kita panggil mas'a, tempat sa'i. Mas'a. Tengok saya. Mas'a, tempat sa'i. Boleh faham? Kalau tawaf, mataf, tempat tawaf. Kalau sa'i, mas'a, tempat sa'i. Clear? Alright, habis cerita dekat situ. Selesai. Jom kita tengok macam mana nak make sure sa'i kita ni, dia ada beberapa syarat dia. Mari kita baca. Kita buka. Kita ambil sikit-sikit simple-simple supaya kita, tak apalah, ingat je pun. Nombor 1, dia mesti buat selepas tawaf. So itu dia punya rules nombor 1 dia. Dia mesti buat selepas tawaf. Maknanya kalau tawaf kita tak sah, sa'i kita pun turut tak sah. Kita kena repeat dia balik. Tu. Boleh faham? Sebab itu tawaf yang hari itu kita bincang, kena buat clear, elok, kemas. Dengan wuduk dan sebagainya. Itu untuk tawaf. Sebab apa? Kalau tak jadi dia, sa'i ni tak sodok sembanglah, berlarilah berapa kilometer pun, tak sah. Dia kena buat bagi lepas tawaf yang sempurna, sah, elok, baru sa'i pula masuk. Boleh faham? Okey, itu nombor 1. Nombor 2, mesti di tempat yang tentukan sa'i tadi itu, iaitu Safa dan Marwah. Daripada Safa ke Marwah dikira 1, daripada Marwah ke Safa dikira 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik ke sana. Jadi kita ambil kamera, ambil jauh. Okey, kita tunjuk kat semua orang. Jadi kalau kata satu orang tu dia nak berjalan, so daripada Bukit Safa, dia duduk kat sini, dia akan buatkan zikir dia menghadap ke Baitullah. Kalau kita berada di Bukit Safa, Safa duduk macam ni, Kaabah akan ada sebelah kiri kita. Kalau kita di Marwah, maka Kaabah kita akan ada di sebelah kanan kita. Kaabah kita akan ada sebelah kanan. Jadi bila kita di Safa, kita akan menghadap ke Kaabah begitu. Sunat dia. Kita tengok ke Kaabah, kita mengangkat tangan kita 2 lagu tu, kita akan kata Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahil hamd. Kita kucuk tangan kita tu sebagai tanda kita sayang, kita adaptasi daripada kita istilam Hajarul Aswad. Jadi kita dah buat lagu tu. Kalau orang tak mau buat pun tak apa, tapi kita buat tu lah. Hajarul Aswad pun boleh buat lagu tu. Kaabah lagi lah kita nak peluk kan. Itu contoh. Lepas tu kita jalan. Masa kita berjalan ni, so syarat yang pertama tadi apa dia? Dia mesti syarat nombor 1 dia lepas tawaf. Lepas tawaf. Lepas tu di kawasan sa'i. Di kawasan sa'i. Ni. Yang ketiga, mesti bermula di Safa. Dia tak boleh mula daripada Marwah. Dia tak kira lagu tu. Yang keempat, dia mestilah bertujuan sa'i. Bertujuan sa'i. Okey? Yang kelima, bertujuan sa'i ni maksudnya perjalanan kita. Sekali kita cerita. Yang kelima, kita ada ialah lepas tawaf, kawasan sa'i bermula 7 kali. Dia mesti kena 7 kali. Ini bermula. 7 ulang alik. Safa Marwah.
Okey, mari kita tengok. Very easy. Nombor 1. Jadi dia berkata, ni tak ada wudu, tak apakah? Boleh tak ada, tak tulis wudu, tak ada tulis suci pun. Ini kelonggaran yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Wudu tadi untuk tawaf saja. Masa sa'i, sepanjang jalan, hang nak kentut lah. Tu dia cerita dia. Ambil jalan duk pro. Buatlah, tak ada masalah. Sah kita punya sa'i tu. Dia kata, ambuh pengetok tu kita kata. Mana tahu perut dia berangin. Dia duk tahan daripada tawaf tu. Dia boleh, tak ada masalah. Habis kalau ada wudu, sempoi tak? Kalau ada wudu, canggih. Maksudnya apa? Maksudnya kita buat amalan sunat dia. Boleh faham? Alright. So sekali lagi. Lepas tawaf habis selesai, kita pakai ihram. Kita buat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umrah kita dah pakai ihram apa semua. Tadi kita dah tawaf apa semua. Habis 7 pusingan, kita main nak sa'i. So kita ada di Bukit Safa. Kemudian kita bermula daripada Safa, dikira 1. Sampai ke Marwah, kita kira 1. Lepas tu kita buat pula Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita terus pula untuk nombor 2. Okey, lepas tu 3 dia jalan. Lepas 3 sampai, lepas tu 4. Tapi kita tak jalan lah kosong macam ni, kita tunjuk je 4. Lepas tu 5. Lepas habis 5 sampai sini, lepas tu 6 kita buat perjalanan kat sini. Sampai ni baru dikira 6. Jadi bila kita di Safa ni lah, kita akan menuju ke sana round yang ke-7. So kita akan jalan untuk round yang ke-7. Sambil-sambil tu, di antara ni kita ada satu lampu hijau dekat atas. Dia buat tanda. Sebab apa dia buat lampu hijau? Yalah itu kan hijau ni biasanya gambaran-gambaran baik lah hijau kan. Jadi bila dia bubuh lampu hijau atas tu tanda untuk kita berlari-lari anak, diadaptasi daripada sunnah Nabi SAW daripada kisah Siti Hajar. Jadi kita akan berlari-lari anak. Jadi apakah zikir yang kita baca ketika kita buat kat situ? Bacaan dia dengar elok-elok. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Jadi bila kita lari tu kita baca Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Lagi tak habis lampu hijau, ulang ni. Rabbighfir warham wa'fu watakarram. Macam tu kita baca masa kita lari. Sampai di lampu hijau hujung tu kita berhenti, maka kita jalan sambung balik jalan biasa seperti normal kita baca. Okey, bertujuan sa'i tadi kita bagi tahu. Kenapa? Bila kita berjalan, kadang kita penat. Bila kita penat, kita nak minum air. Okey. Sini adalah Bukit Marwah. Sini adalah Bukit Safa. Di sini adalah tempat minum Zam-Zam. Jadi daripada kita berjalan kat sini, kita berjalan. Kita dahaga. Ni berjalan sa'i. Tiba-tiba kita nak minum. Maka kita ada buat belencong lagu tu. Ni yang kita kena jaga ni. Sebab tu kalau siapa bawa anak apa semua kena berjalan. Kena berjaga, bukan berjalan, berjaga. Ni Safa. Pandangan atas. Kita ambil daripada bird eye view. Bird eye view kita tengok atas. Ni Bukit Safa. So ini laluan dia. Ini Marwah. Ini Bukit Marwah. Okey, sini ada Zam-Zam. Sini lampu hijau. So kita tulis kat sini. Ni lampu hijau. Okey. So kita buat kawasan lampu hijau. Ni lampu hijau. Ni kawasan lampu hijau. So lepas lampu hijau ada minum Zam-Zam. Alright. Okey. So kalau kita berjalan macam saya buat tadi. Kita berjalan lagu tu. Kita berjalan lagu tu. Saya kita patah balik. Lagu tu. Ni dia ada lorong lain, dia ada 2 lah. Saya tunjuk. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kat sini, kita jalan. Kat sini, kita jalan. Sampai sini. Lepas tu kita nak lari-lari anak. Masa kita duduk lari-lari anak tu contohnya, Allah dahaga lah. So kita lari. Tiba-tiba kita pergi ke sini. Kita pergi minum. Lepas habis minum, kita terus sambung. Kita pergi ke sini.
So persoalan yang timbul sekarang ialah hak ni. Hak kita berjalan daripada sini ni. Ni. Yang kita jalan ni. Ni. Kan kita jalan pitang ni. So yang ni semua ni. Ni kira apa ni? Bukannya sa'i. Hak ni jalan nak pergi minum zam-zam. Nampak tak? Salah. Benda tu salah. Jadi sebab tu dia kena ada bertujuan sa'i. Kalau cara yang paling betul ialah dia berjalan, lari sampai dekat sini berhenti. Pergi minum zam-zam. Patah balik, baru kita sambung balik jalan. Inilah kaedah yang betul dalam memastikan sa'i kita elok. Ni paling common. Sama juga macam kita kalau bawa anak. Kita nak lepas dia lari. Tak ada masalah kalau dia pandai jaga diri. Kalau terlalu kecil, kita kena pegang. Sebab kalau kita lepas dia takut melencong, kita nak ligan dia. Tujuan ni bukan untuk sa'i. Untuk nak ligan anak kita. Dia akan merosakkan ibadah sa'i kita nanti. Boleh faham? Wallahu a'lam. Last but not least. Mari dengar sini semua. Sebelum kita berhenti. Dalam sa'i, di atas bukit Safa doa mustajab. Di atas bukit Marwah doa mustajab. Sepanjang perjalanan sa'i doa mustajab. Ketika berlari lampu hijau doa mustajab. Dan apa sahaja yang kita doa mohon, insya-Allah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi bersama kami dalam manasik. Terus setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk tuliskan komen dan pandangan anda untuk membantu support program kita menjadi meriah. Saya mohon ampun maaf sebab tak dapat nak cerita bagi habis. Takat ni sahaja. Hadza wabillahi taufik. Terus setia bersama kami dalam Talbiyah Haji.